Saya sebenarnya sangat-sangat kesian sebab ada saya ternampak satu keluhan penyimpan emas ni, dia bulat-bulat percaya apa yang dealer emas tu cakap. Pada permulaan dia simpan emas 4-5 tahun yang lepas, dia beli emas daripada seorang dealer syarikat A ni yang mengatakan emas ni harga dia murah, harga kilang. Puan ni tanya, kalau nak jual emas ni macam mana? Sebab ada branch ada satu sahaja. Dealer tu cakap, tak apa puan, jangan risau. Nanti emas tu boleh jual dekat mana-mana kedai emas yang terdekat. Jadi fast forward 4 tahun hari ini, sekarang tahun 2025, puan tadi yang beli emas dekat dealer yang harga murah tu nak jual balik dekat kedai-kedai emas yang terdekat, dikenakan spread yang agak besar. Boleh pergi 25 ke 40% yang bukan brand dia, bukan jenama dia. Sebab tu kita kena tahu tempat terbaik kita nak jual emas adalah tempat kita beli. Beli dekat Public Gold, berjual balik dekat Public Gold. Beli dekat syarikat A, jual balik dekat syarikat A. Kalau kita jual dekat tempat yang selain jenama dia, dia akan tolak spread yang agak besar. Itu logik. Sebab dia nak refine balik emas dia, nak jadikan sebagai jenama dia balik, dia kena hantar ke kilang-kilang emas. Contohnya hantar dekat Public Gold. Jadi dia kena tolak harga yang agak besar. Jadi rugi dekat situ. Jadi kalau dia nak jual dekat branch yang dia pernah beli dulu, dia perlu keluarkan kos yang agak besar. Sebab jauh. Belum nak beli emas, kita kena cek 5 ciri penting, harga yang murah dan branch ada banyak supaya kita mudah nak dapatkan keuntungan bila nak jual nanti. Jadi kesimpulannya tuan-puan, kita nak beli emas, pertama sekali jangan percaya bulat-bulat apa yang dealer emas tu cakap. Kita kena ada buat kajian ringkas, baca buku wang emas dan kita jangan beli emas tu tengok harga semata-mata. Untung emas adalah 5 ciri penting. Jadi dapatkan buku wang emas tu supaya kita tahu 5 ciri penting. Nak simpan emas, nak dapat untung 2-3 tahun akan datang, mula simpan emas dekat Public Gold walaupun serendah 100. Dekat pin video saya tu ada step by step.